bagi dulu titik tengah CA. Dapatkan dulu titik tengah bagi CA. Dapatkan titik tengah CA. Tu garis. Tandakan saja titik tengah CA, buat semi bulatan. Semi bulatan. Okey, lepas buat semi bulatan, okey, baru syarat dia panjang sisi CB 50. Baru buat bukaan 50. 50 mm. Letak dekat C, tandakan 50. Jadi dah dapat dah segitiga CBA. Senang je. Senang pun. Okay, dapat segitiga CBA. Okey, dekat atas ni segitiga sudut puncak. Dia bagi jarak AE 15 mm. Jadi tandakan dulu dekat mana E tu. 15 mm. AE 15. Tandakan. Dapatlah E 15 mm. Ini adalah E. Lepas tu kena buat apa? Tapak dia adalah CE. Tengok, tapak dia CE. Jadi nak lukis segitiga sudut puncak kena buat apa? Bahagikan ataupun carilah titik tengah CE. Cari titik tengah CE pula. CE. Dia lah. Buat. Hilang banyak sangat ni. Itu. Dia lah. CE dah. Dah tu. Boleh mengecil. Okey, jadi sepatutnya CE dekat sini lah. Garisan dia. Kita terbalik lah. Banyak sangat garisan. Seri. Dia tak betul je berserenjang. CE. CE. Buat dah besar pula. Buat dah besar. CE 1 2 3 4. Okey. Baru nampak. CE. Okey. Dan yang ni dia bagi sudut puncak dia 60. Jadi 90 tolak 60 apa? 30. Buat sudut 30 darjah dekat C atau E. Jadi kita buat dekat C lah. Jauh sikit. E tu. Okey, jadi 60 bahagi 2. Kat sini sudut 60. So kita dah tandakan dia kat sini pula. Sudut 30 lah. Okey. Dapat sudut 30. Okey, dia bersilang dengan pembahagi garisan CE ataupun titik tengah CE kat sini. Jadi kita akan buat bulatan C sampai E. C sampai E lah. Persilangan ni. Yang ni tinggi ke panjang sisi? Ya, panjang sisi, betul. Jadi buat bukaan
70 mm. Letak dekat C dan tandakan pada lilitan bulatan. Beza nah, kalau tinggi kena dekat tengah, kalau panjang sisi dekat tepi lah.